Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak bercerita sikit tentang Bobo Boy Galaxy Card, kad Bobo Boy yang pertama. Kalau korang peminat Bobo Boy, pasti pernah dengar tentang Bobo Boy Galaxy Card ataupun Monster Galaxy Card. Tapi tahukah anda, semuanya bermula dengan satu pack pertama, iaitu pack Adiwira. Jadi untuk video hari ni, kita akan unpack ke semua pack Adiwira sambil menceritakan sedikit tentang sejarah Bobo Boy Galaxy Card. Pack Adiwira dilancarkan pada tahun 2016, menjadikannya pack pertama dalam siri Bobo Boy Galaxy Card. Konsep Bobo Boy Galaxy Card ni menarik kerana dia tidak menerapkan elemen blind pack. Jadi bila anda beli satu pack Bobo Boy Galaxy Card, di bahagian belakang pack tu anda dah boleh tahu kad apa yang bakal anda dapat dalam pack ini. Untuk pack Adiwira ada 54 kad yang berbeza. Setiap pack kecil ni ada 6 kad, 5 kad biasa dan 1 kad istimewa ataupun kad foil. Bobo Galaxy Card juga telah memperkenalkan satu sistem poster di mana kalau anda berjaya kumpul 9 kad yang tertentu, ia boleh digabungkan untuk menjadi satu poster Bobo Boy dan kawan-kawan. Sekarang ni, pack Adiwira ni memang dicari-cari. Kenapa? Sebab dia adalah pack Galaxy Card yang pertama. Dengan erti kata lain, ini adalah asal-usul Galaxy Card dan semua kolektor memang tengah cari untuk lengkapkan koleksi pack Adiwira. Dalam permainan Bobo Galaxy Card ni juga, kita telah menggunakan satu sistem permainan awesome di mana kita menggunakan teknik awesome untuk melancarkan serangan. Kad ini bukan sekadar tengok gambar, tapi ada strategi, attack, HP dan juga efek. Selepas kejayaan pack Adiwira, Monster terus kembangkan lagi dunia Bobo Galaxy Card. Antara pack yang dah keluar selepas pack Adiwira, kita ada pack Legenda pada tahun 2017, pack Unggul pada tahun 2018, Elemental dan Fusion pada tahun 2019, pack Versus dan Impact pada tahun 2020, pack Beyond 2021, Vortex dan Rumble pada tahun 2022 dan pack Satria dan juga pack terakhir, pack Quest pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pula, Monster telah melakukan satu perubahan di mana Bobo Galaxy Card telah diperkenalkan dengan versi baru, iaitu Monster Galaxy Card Kuasa di Tanganmu. Melalui permainan Monster Galaxy Card, cara permainannya lebih advance di mana kita ada lebih banyak efek kad, strategi yang lebih mendalam, kita ada kad sokongan dan banyak lagi kad-kad menarik yang boleh kita masukkan dalam elemen permainan Monster Galaxy Card. Apa yang berubah dengan Monster Galaxy Card? Lebih banyak efek kad, strategi yang lebih mendalam, deck lebih besar. Kalau zaman Bobo Galaxy Card kita main 20 kad, untuk Monster Galaxy Card kita main 30 kad. Dunia lebih luas di mana dulu kita hanya ada karakter-karakter Bobo saja. Tetapi di Monster Galaxy Card kita ada karakter lain seperti karakter daripada dunia Mechamato dan juga daripada dunia Papa Pipi Zola.
Jadi, kepada peminat atau pemain baru yang nak tahu asal-usul Monster Galaxy Card ini, jawapannya dia berasal daripada pack Adivira, pack Galaxy Card pertama di bawah naungan Boboiboy Galaxy Card.